anugerahkan kepada Nurul Alatif binti Muhammad Rusli. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke pentas untuk turut sama bergambar di atas pentas. Dan syabas ucapkan seterusnya anugerah tokoh majlis diteruskan dengan anugerah tokoh nilai PPKI. Anugerah ini dianugerahkan kepada Nur Zara Raisha binti Muhammad Faizul Asri. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke atas pentas untuk terus sama bergambar di atas pentas. Nilam digital. Anugerah ini dianugerahkan kepada Kalisha Irina binti Muhammad Hairi. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke pentas untuk turut sama bergambar di atas pentas. Dan syukrah tokoh nilai bacaan. Anugerah ini dianugerahkan kepada Mirza Hail Kushayi bin Muhammad Khairil. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke pentas untuk turut sama bergambar di atas pentas. Diteruskan dengan anugerah tokoh akademik PPKI. Anugerah ini dianugerahkan kepada Nur Zara Raisha binti Muhammad Faizul Asri. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke pentas untuk turut sama bergambar di atas pentas.
dan syabas diucapkan tokoh murid PPKI. Majlis dengan penuh hormat menjemput perhatian hadirin sekalian untuk kita kenali tokoh murid PPKI 2025. Dilahirkan pada 18 Mei 2013 di Hospital Serdang, Selangor, merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Murid ini merupakan seorang yang sangat aktif dalam bidang sukan. Banyak pencapaian telah diraih oleh murid ini di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Antara pencapaian peringkat murid ini ialah tempat ke-9 Kejohanan Merentas Desa peringkat khas MSS WPKL 2025. Tempat ke-4 Kejohanan Bola Sepak MSS WPKL 2025. Johan Futsal Karnival Bakat Pendidikan Khas JPWPKL 2025. Tempat ketiga Futsal Karnival Bakat Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan 2025. Merupakan penjaring terbanyak Futsal Karnival Bakat Pendidikan Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2025. Juga mewakili sekolah dalam sukan olahraga, pendidikan khas dan sukan staking. Banyak terlibat dalam sukan bola sepak di luar sekolah sama ada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Dengan ini diumumkan Muhammad Amzah Basri bin Muhammad Taufik sebagai tokoh murid PPKI bagi tahun 2025. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke atas pentas untuk turut sama bergambar di atas pentas. Dengan anugerah tokoh co-curriculum. Majlis dengan penuh hormat menjemput perhatian hadirin untuk kita kenali tokoh co-curriculum 2025. Dilahirkan pada 18 November 2013 di Hospital Ampang, beliau merupakan anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Beliau dibesarkan di apartmen Desa Tasik, Sungai Besi dan sentiasa dikenali sebagai seorang murid yang aktif, berdisiplin serta memiliki semangat kesukanan yang sangat tinggi. Di peringkat sekolah, daerah dan negeri serta kebangsaan, murid ini telah membuktikan keupayaan dalam pelbagai pertandingan. Antara pencapaian cemerlang beliau termasuklah tempat ketiga dalam kejohanan olahraga MSSD, acara lompat jauh, serta tempat kedua dalam kejohanan sepak takraw MSSD. Beliau turut mewakili sekolah ke peringkat kebangsaan dalam kejohanan bola baling kebangsaan Harun Handball Championship serta meraih naib johan kebangsaan dalam Karnival Akademik Tunas 2025. Tidak terhenti di situ, murid ini juga telah dinobatkan sebagai penjaring terbanyak dalam kejohanan bola sepak MSSD, selain mewakili pelbagai kejohanan di peringkat negeri seperti sepak takraw, bola sepak, bola baling dan bola tampar. Beliau turut menyertai program khatam Al-Quran dan mendapat tempat ketiga dalam pertandingan menghasilkan banner sempena Maulidur Rasul. Dengan rangkaian pencapaian yang sangat mengagumkan ini, dengan ini diumumkan tokoh co-curriculum bagi tahun 2025 disandang oleh Muhammad Syakib Ishraf bin Muhammad Syafiq dari kelas 6 Azam. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke pentas untuk turut sama bergambar di atas pentas.
Tahniah dan syabas diucapkan. Diteruskan dengan anugerah hal ehwal murid. Hadirin yang dihormati, tokoh seterusnya ialah tokoh hal ehwal murid 2025, dilahirkan pada 24 Mac 2013 di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Murid ini merupakan anak kedua daripada dua beradik. Murid ini dikenal pasti sebagai murid yang sangat berdisiplin, berbudi bahasa dan memiliki ketokohan semula jadi dalam kepimpinan. Banyak melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti akademik dan co-curriculum. Antara yang menonjol ialah penyertaan di peringkat kebangsaan seperti Konvensyen Dasar Pendidikan Digital dan kuis Eko Ninja, selain mewakili negeri bagi program Jom Cakap UPNM. Beliau juga aktif dalam aktiviti STEM peringkat daerah, program lawatan kerjaya, pameran prodigi serta pertandingan seni dan kuis akademik. Di bawah HEM, ketokohan beliau terserlah apabila diberi kepercayaan sebagai Ketua Pengawas Sekolah bagi tahun 2025. Kehadiran beliau sangat cemerlang, melebihi 150 hari dan sentiasa dikenali sebagai murid yang menjaga imej diri, berpakaian kemas, berakhlak mulia serta petah berbicara di khalayak ramai. Di arena co-curriculum, beliau turut menyertai bola jaring MSSD dan kamp kepimpinan jati diri di peringkat daerah, menjadikan murid ini seorang murid yang seimbang dari aspek kepimpinan, sasiah dan co-curriculum. Dengan ini diumumkan tokoh hal ehwal murid bagi tahun 2025 disandang oleh Izara Adra binti Syarul dari kelas 6 Anugerah. Tahniah dan syabas diucapkan. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke pentas untuk turut sama bergambar di atas pentas. Majlis. Hadirin yang dihormati, tokoh seterusnya ialah tokoh akademik 2025. Murid ini sangat aktif dan cemerlang dalam pelbagai pertandingan akademik, antaranya termasuk penyertaan dalam Maharajan Al-Quran bagi kategori hafazan di peringkat negeri, penyertaan MIMAS Malaysian Mathematics Invitational peringkat kebangsaan serta pelbagai pertandingan seperti STEM, seni dan bahasa Melayu di peringkat sekolah dan daerah. Antara kejayaan besar beliau adalah meraih tempat pertama dalam program Ais Nilam, tempat kedua dan ketiga dalam pertandingan mewarna, tempat pertama pertandingan Kamus Mini serta tempat pertama hafazan sempena Bulan Panitia Pendidikan Islam. Dengan ini diumumkan tokoh akademik bagi tahun 2025 disandang oleh Nur Syakirah Zulfa binti Muhammad Affan dari kelas 6 Azam. Tahniah dan syabas diucapkan. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke pentas untuk turut nama gambar di atas pentas. Tahniah dan syabas diucapkan. Hadirin, iaitu kemuncak anugerah pada hari ini, anugerah tokoh murid keseluruhan. Dilahirkan pada 18 Ogos 2013 di Hospital Putrajaya,
Beliau merupakan anak tunggal yang sangat berdedikasi dan berdisiplin tinggi dalam pelajaran. Memiliki hobi mengaji, melukis dan mewarna, murid ini bercita-cita menjadi hafizah Al-Quran dan pegawai takbir diplomatik. Dalam bidang akademik, murid ini membuktikan kecemerlangan luar biasa apabila muncul tempat pertama dalam aliran tahun 6 dengan jumlah markah keseluruhan 1028 sekaligus mengungguli kelas tahun 6 Azam sebagai murid terbaik. Murid ini juga mendapat anugerah mata pelajaran terbaik bagi bahasa Melayu, sejarah dan reka bentuk teknologi. Selain dalam bidang akademik, murid ini juga turut bergiat aktif dalam co-curriculum seperti bola tampar MSSD, bola jaring pada Hari Sukan Negara, program kayuhan generasi madani dan kamp kepimpinan jati diri. Beliau juga merupakan pengawas pusat sumber tahun 2025, melengkapkan profilnya sebagai murid yang seimbang, menyeluruh dan berkepimpinan. Dengan ini diumumkan tokoh murid keseluruhan SKD Tasik 2025 telah dianugerahkan kepada adik Nur Syakira Zulfa binti Muhammad Afan dari kelas 6 Azam. Tahniah dan syabas diucapkan. Dijemput ibu bapa tokoh naik ke pentas untuk turut sama bergambar di atas pentas. Dan syabas diucapkan. Terima kasih Yang Mulia.